Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni kita nak pergi celebrate birthday. Birthday yang 20. Birthday yang ke-20. So tempat dia surprise. Menate. Tempat dia surprise. So saya kena drive lah. Okay guys, let's go. Biasa kita nak pergi mana? I don't know. Maybe Bono. Menate. Bukan makan. So kalau bukan makan, Lagi menanti dia tu. makan ni, Allah Akbar. and then kata aktiviti. Takkan main TV KL. Fun fair. Sebenarnya kita ICT, jauh sangat. nak Sini pergi jauh. Escape Park. Escape Park. Ya, kita nak pergi Penang sebenarnya. Takkan setengah jam. Baju tak packing ni. Pergi balik hari. Tak baru. Okay lah. Surprise. Kita punya appointment pukul 3. Sekarang pukul 2.30. Rahsia lah. Where we going? Nama pun surprise. Mana boleh tahu. Gegok lah tangan. This is going to Bangsa Maju. Bangsa Maju, Setapak Central. Dah sampai dekat tempat dia. Tapi kedai dia tak tahu kat mana lah. Kita cari sekejap. Rasa belah-belah dalam kot. So kita park kat sini lah. Ni kita dekat Sama-Sama Square, nama tempat ni. Okay, kita dah sampai. Tapi kita punya appointment pukul 3. So lagi 15 minit, 20 minit macam tu. Lebih kurang lagi 15 minit kan kita keluar. Tapi masalahnya semua kena makan tau. Ya nampak lah. Ya nampak lah. Zeus lah. Mana? Oh ada tu kat sini. Okay lah, lepas kita buat tu, lepas appointment kita boleh singgah Zeus. Balik tu pun lapar sikit mamak macam tu. Mana nak tuju ni? Ha? Nasi lemak lain. Okay, kat sini ada kedai nasi lemak, butter kaya, ada Zeus kat situ. Boleh try lah. Agak-agak mana? Kau pergi. Yeah, finally. Yes. Itulah tempat kita nak tuju. Mana pintu masuk dia? Kau pergi spa? Yes. Tired betul lah, tired. Itulah saya nak cakap benda ni Bi tak suka saya, tapi Bi memerlukan. Kan kalau cakap gitu kan terbusuk. Okay lah, so itulah tempat dia. Mana? Oh ni. Spa ya? Yeah. Tempat dia. RM68 ya? Alright. Oh, RM68. Inilah tempat dia. Are you ready? Ini bukannya label-label Indian. Come on lah. Cantik tempat dia, tengok. Very nice. Siapa? Paling paling memerlukan lah. Yes. Setelah 33 tahun 32 tahun first time di spa. First time pergi spa. Memang kita memerlukannya sebenarnya. Itu yang Okay. Oh wow. Thank you.
Okay. Tak nampak lah cantik dia. Macam mana nak ambil bagi cantik ni? Oh wow. Ya, special request. Ada macam private lah, VIP punya room. Ada kerusi. Kat bawah ada happy birthday. Wow, very nice. Suka tak? Specialist. Oh my god. Okay. Happy birthday. Tak cantik sangat, tak tahu nak ambil yang mana dah. Dia ada complimentary snacks dekat sini. Ada peti ais, ada air. Ada air. Lepas tu kat sini boleh request untuk movie ataupun kawan rumah. Oh, ada nama. Ada nama. Lepas tu kat sini private room lah untuk kita buat leg massage dengan shoulder body. Baru habis satu sesi. Rasa di awang-awang kan. 2 hours later. Habis dah session kita. So dia bagi kita lagi sejam untuk lepak-lepak sini. Ha? Sampai pukul apa? Sekarang pukul 4.30. Lebih kurang pukul 5.30 kita boleh keluar. Okey tak? Macam mana? Saya terbang. Tudung macam apa dah? Tadi dia urut kepala. Tarik ke belakang. Kek dia tadi sedap. Lupa nak tunjuk makan kek. Kek dia sedap walaupun kecil cenonet je. Habis dah kita punya treatment. Okay. Before balik ada complimentary lagi. Buah dengan air. Okay, macam mana perasaan dia? Tahun depan boleh booking lagi. Tahun ni kita ada bajet lebih sikit sebab tu kita booking. Tahun depan tak tahulah. Tahun depan bajet lebih. Beli kedai. What? Sebab tahun ni kat rumah dah ada hadiah. Walaupun sebenarnya hadiah tahun ni hadiah bersama. Ya, hadiah bersama. Untuk kegunaan bersama kan. Tapi tak apalah. Main. Mau butik. Okay lah. Overall best lah. Boleh repeat lah tempat tu. Lepas ni nak buat full body pula kot. Tadi macam dia lebih kat kaki sebab dia memang foot reflexology nama dia. Dia ada kaki, shoulder dengan back sikit. So dia bagi upah kat kita tu. Dia macam tu, kita kena balance.
Okay, off to our next destination, iaitu pergi makan. Itu sudah dapat. Kita pergi makan pula. Oh, sangat-sangat ada tudungnya tadi, beria sangat. Kepala. Okay, let's go. Dah sampai dekat Aeon je. Mana? This time punya celebration dia macam wedding je. Within the area yang kita apa biasa dalam apa orang panggil tapi itulah, kita dah berhabis tadi dekat tempat tu, so kita makan kat tempat biasa je lah birthday boy. Bawa begitu boleh. Mana? Sah corner. Tak nak lah sah. Kalau sah tu kan kena sup. Sah corner pun jadi pasta. Oh, dia pasta. Sedap kan dia pasta. Lah kita try lah kedai yang Kak Ini suggest ni. Kita ready tu. Jadi di pasta. Ini pasta depan. Ni lah kedainya. Ya. Dia ada toilet. Later. Rezeki kan. Burger dia tak ada. Yang apa recommendation burger, tapi burger tak ada, tak boleh lah kita. Kita cari tempat lain lah. Burger? Oh, cari dalam ni. Dah lepas lagi kita masuk. Kita cari apa yang berkenan. Kita dah tak ada choice. Bukan tak ada choice lah, ada. Tapi yang lain dah biasa. Ada Black Canyon dengan Nandos. So, Nandos. Macam. Let's go. Penyudahnya kita makan Nandos. Sebab baju tu besar sikit lah dengan biasa. Dia tak terletak. Ataupun cutting baju tu yang memang tak cantik. Bau. Hitam. Dengar. Orang dengar. Malu orang dengar. Malu orang dengar. Ni satu. Sungguh ada. Ya ke? Ada. Sudah dah lah. Patah punya version yang mana ni? Kalau leher ada mana leher ni hilang sikit ni mungkinlah digigit sikit. Kalau gitu saya Fazura. Stop it. Get some help. Adalah gaya sikit. Tak mana telinga. Senyuman. Ya Allah, aku kahwin dengan Fatah Amin. Kalau sayang kurus sikit, Nora Danish. Kau kan Fazura. Oh, lupa Analisha. Rasa dia punya mochi mango baru kot, tak pernah pun. Senang cuti sama-sama, satu bersama cikgu. Dia cerita pasal jodoh pula. Cikgu sama cikgu. Itulah. Makanan sudah sampai. So, makan dulu guys.
bapak settle untuk anak pula. Kita tak boleh balik tangan kosong. Macam-macam. Okay, B. So apa perasaan for today? Perasaan hari ni relax. Awang-awang kan. Rasa macam fly. Okay lah. Sayang for the gift for the spa massage. After 32 years only got massage lah kaki. Massage. After 32 years only got massage. Okay lah, dah habis dah program kita hari ni. So kita dah nak on the way balik. Dah jadi driver balik. Kau dah driver. Dah habis dah dia punya princess treatment dia. Muka berbarai dah. Hilang dah makeup. Dah pergi solat tadi. Okay guys, thank you for watching. See you in the next video. Then two. Hadiah birthday daddy. Ya, yeah, nak yang mana? Yang ni. Big. Wow. Unboxing. Jangan buka je. Oh, ada ni. Ada remote. Nanti dia dibuka. Wait. Dah dia dibuka. Rebut dengan anak je lah. Ha? Nak ingat kau? Ingat, cepat. Sini. Bunyi. Tak habis lagi bunga api. Ada? Oh, flat depan ni. Oh, flat ni biasa cantik.